Halo, selamat pagi. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Jangan tipu pengundi. Kita buat kerjasama dengan Barisan Nasional, kerjasama dengan kerajaan melalui kerajaan perpaduan. You lah satu penipu punya orang. Mana ada kerjasama? Ahli majlis di Selangor mana ada kasih sama Barisan Nasional? Sejak 2023 lu orang tak ada kasih mah. Cakap saja mah. Lu orang buat itu kerajaan perpaduan macam rupiah bapak punya kerajaan. Itu bodoh punya Zahid Hamidi pun tak tahu lawan sama lu orang. Kerjasama apa? Kerjasama cuntoi kah? Mana ada kerjasama? Cakap saja. Apa lu ada kasih sama MIC, MCA dan UMNO di Selangor? Di Penang? Lu orang tak ada malu punya orang angkat esko dekat Melaka, angkat dekat Pahang. Itu lu orang boleh angkat. Mana pandai. Tapi bila ahli majlis di PPT di Selangor, semua lu orang sapu. PKR, DAP, amanah sapu. Lu ingat kita apa barisan semua apa sohai kah? Saya tahulah Zahid Hamidi sohai. Saya tahu. Pasal dia sohai punya orang, tak ada contoh punya orang. Itu pasal lu orang boleh bully mah. Kalau lu ada contoh, saya sudah cakap. Anthony Locke, you come to the Chinese Assembly Hall. Saya sama you debat lah. Lu tak payah drama dekat sini. Saya kasih buka semua lu DAP punya hal. Lu boleh bawa itu Gobind Singh satu kali. Komeng pun boleh, tak ada hal. Kita buat satu live telecast dekat Chinese Assembly Hall Kuala Lumpur. Saya beritahu you lah. Siapa tipu pengundi, siapa yang tak pengundi, siapa yang janji dengan pengundi, siapa yang main kotor dalam kerajaan perpaduan. Mana ada kerjasama, semua saya akan buka dekat sana.